Siapa yang badan dia kerap sakit, banyak angin dan selalu stres, cuba tekan poin ni. Ikut cara dalam video. Tekan bahagian sini. Di bahagian tepi mata, ada kawasan yang lembut ni. Kiri dan kanan. Tekan, kuat sikit. Tahan selama 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Saya letakkan 10 paling sakit, 1 paling tak sakit. Cuba bagi tahu di komen berapa skala sakit anda. Kalau skala sakit anda lebih daripada 5, kemungkinan besar anda sedang mengalami stres. Kajian menunjukkan orang yang stres berpanjangan berisiko tinggi untuk alami sakit jantung, darah tinggi dan juga stroke. Ramai orang tak tahu usus mempunyai peranan yang sangat besar dalam menguruskan emosi dan juga tekanan seseorang. Sebab usus kita dapat menghasilkan 90% hormon serotonin, manakala otak hanya keluarkan 10% sahaja. Hormon serotonin berperanan untuk membuatkan kita menjadi tenang dan juga buatkan kita lebih gembira. Tapi kalau usus terganggu, hormon serotonin tak dapat keluar dengan baik, maka apabila kita mengalami masalah, kita mudah stres dan susah kita nak kontrol emosi tu. Ada 3 tanda anda sudah mengalami masalah usus. Yang pertama, perut mudah kembung, banyak angin dan mudah sakit-sakit badan. Yang kedua, anda mengalami masalah gastrik, GERD ataupun anxiety. Yang ketiga, tubuh selalu lemah, lesu dan tak bertenaga. Kalau anda ada masalah yang saya sebutkan tadi, maka anda kena bertindak segera untuk pulihkan usus. Saya nak bagi 3 tips untuk pulihkan usus. Nombor 1, elakkan makan pada waktu malam. Malam kita rehatkan perut. Bila perut cukup rehat, masalah usus akan cepat pulih. Nombor 2, elakkan makan makanan yang berasaskan tepung gandum dan elakkan juga gula putih. Nombor 3, anda boleh gunakan halia lempoyang RG. Dalam ni ada herba Nusantara yang dapat bantu pulih kembali usus yang bermasalah. Apabila usus dapat dipulihkan, masalah lesu badan, masalah angin, sakit-sakit badan akan berkurang dan dia dapat bantu untuk rembeskan hormon serotonin. Bila hormon serotonin dapat dihasilkan dengan baik, mood akan jadi lebih gembira dan risiko penyakit pun akan berkurang. Siapa yang dapatkan halia lempoyang RG, saya akan bagi percuma tips pemulihan masalah angin. Bila anda sudah ada ilmu yang betul dan herba yang dapat membantu, barulah anda boleh sihat dalam jangka masa yang panjang. Siapa yang nak dapatkan halia lempoyang RG, terus klik link di bawah, dapatkan set combo untuk lebih jimat. Klik sekarang. Sekarang dah banyak halia lempoyang RG tiruan. Pastikan jangan dapatkan di TT Shop, platform oren ataupun biru. Itu semua palsu dan ada risiko untuk anda. HQ hanya menjual di platform berbayar sahaja.